Ini kesalahan yang orang selalu buat tanpa sadar dalam solat. Silapan kecil ni boleh menjejaskan rukun solat kita ni. Ramai yang terbalik menyebut huruf Ain kepada huruf Hamzah ataupun Alif. Contohnya di dalam ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Itu kurang tepat. Bunyinya mesti keluar daripada tengah kerongkong. Contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ataupun dalam ayat ini. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Bukan Iyyaka na'budu. Itu salah. Ataupun wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Bukan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Dan banyak lagi contoh-contoh di dalam surah Al-Fatihah ini sendiri. Kalau bis kita mau belajar cara paling laju dan membetulkan kesilapan-kesilapan ini tanpa masuk kelas yang panjang, kami ada menyediakan bundle KAF yang mana hanya RM29 sahaja sekali bayar dan habis kita dapat akses seumur hidup insyaAllah. Habis kita boleh belajar daripada handphone sahaja. Tekan link di bawah untuk dapatkan akses habis kita hari ini.